Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca, dan salam Malaysia Madani. Buku menerangi jiwa yang dahaga. Setiap helaian tersimpan rahsia. Ilmu, hikmah dan kisah bermakna. Hadirmu membawa cahaya, menyinari masa depanku. Nama saya Syahirah binti Muhammad Isri. Saya merupakan murid tahun 5 dari Sekolah Kebahasaan Jelai. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru apabila dewasa kelak. Hobi saya pula tentulah membaca. Saya suka membaca. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku motivasi yang bertajuk Jadi Cool Tambah Positif 2. Buku ini hasil kompilasi majalah remaja. Jadi sesuailah dengan diri saya. Ianya diselenggara oleh Siti Nurmala Salim. Buku karang kraft ini diterbitkan oleh Alaf 21. Buku ini terbahagi kepada 3 aspek, iaitu psikologi diri, cantik dan sihat, serta sahabat. Buku ini mempunyai 253 muka surat. Boleh dijadikan panduan kepada saya supaya sentiasa menjadi cool dan positif. Mari kita bicarakan tentang buku ini. Sebenarnya, buku ini sangat banyak ilmu pengetahuan yang boleh kita guna dalam kehidupan seharian. Ianya disampaikan secara santai dan mudah difahami. Apa itu cool? Cool adalah satu perkataan yang sering kita gunakan terutama dalam kalangan remaja bagi menggambarkan seseorang individu yang tenang, berfikir terbuka dan bijak mengawal emosi. Secara amnya, mengikut kamus di bahasa Al-Farfajar edisi ke-5 yang dikemas kini pada tahun 2014 pada muka surat 94 yang bermaksud nyaman, sejuk, dingin dan tenang. Positif pula adalah satu sifat yang sentiasa bersemangat dan mempunyai inspirasi dan motivasi untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mari kita lihat pada muka surat 72. Ianya tentang perubahan ketika marah. Ketika marah, kita perlulah mendiam diri, kenal fasa punca, menegur dengan lembut, tidak perlu dilayan, dan akhir sekali kita perlulah bersiap sedia. Ianya menarik sangat. Remaja zaman sekarang banyak sangat cabarannya. Godaan internet dan berbagai teknologi telah membuat remaja hilang tumpuan. Oleh itu, untuk menjadi remaja yang cool, kita kena pandai tepis godaan dan seimbangkan masa. Oleh itu, beberapa perkara penting yang dapat saya ambil sebagai pengajaran adalah: pertama, tanamkan keyakinan dalam diri dan percaya pada diri sendiri. Kedua, selalulah senyum agar tabah menghadapi cabaran. Ketiga, kuat semangat agar hilang rasa putus asa. Keempat, jaga diri dan kecantikan dengan cara yang betul. Apabila semua perkara ini sebati dalam diri keterampilan anda, pasti
terselah. Oleh itu, kita akan sentiasa cool dan positif. Tekanan dan masalah akan dapat kita hindari. Sekian, terima kasih.